Okay guys, ramai orang fikir kalau nak diet, kena makan sikit, kena rasa lapar dan kena sengsara. Hakikatnya anda boleh makan dengan kenyang dan juga masih turun berat badan. Dalam 6 bulan terakhir ni, saya berjaya turun 15 kilo lemak. Anda boleh tengok video saya sekarang dan juga video saya 6 bulan yang lepas. Salah satu faktor yang membantu saya turun berat badan ni adalah bukan sekadar kira kaloris, tetapi pemilihan makanan yang betul. Jadi dalam video hari ni, saya nak kongsikan 5 makanan yang rendah kaloris yang sangat sesuai untuk diet yang boleh bantu anda kurangkan berat badan tanpa rasa terseksa. Kita tengok lepas ni. Assalamualaikum guys, what's cracking, back with another video. Kalau anda baru dekat channel ni, nama saya Dr. Sani. Saya seorang doktor perubatan dan dekat channel saya ni saya kongsikan info-info kesihatan yang sangat mudah difahami. Okay guys, makanan pertama yang rendah kaloris dan sangat diet friendly adalah egg whites ataupun putih telur. Putih telur ni dia hampir tak ada lemak, dia rendah kaloris tetapi dia sangat tinggi dalam protein. Satu biji telur putih mengandungi hanya 17 kaloris tetapi mengandungi hampir 4 gram of protein. Anda boleh masak sebagai scrambled egg whites, omelet tanpa minyak atau campurkan dalam wrap dan juga nasi. Ini adalah antara sumber protein yang paling murah, mudah dan fleksibel untuk masuk ke dalam diet kita. Makanan kedua yang diet friendly yang sangat tinggi protein adalah ayam, khususnya dada ayam. Selalunya masalahnya bukan sumber protein tetapi cara kita masak ayam ataupun protein kita. Ayam goreng atau bersantan akan menaikkan kalori kita dengan sangat cepat. Lebih baik kita opt untuk ayam grill, air fryer ataupun rebus lebih sesuai. Ayam ni sangat tinggi dengan protein dan protein boleh membantu kita kenyang lebih lama, melindungi otot dan mengurangkan risiko berat badan naik semula. Tapi lama-lama makan chicken breast pun agak cemuih ataupun bosan. So from time to time bolehlah opt kepada bahagian ayam yang berlemak sikit. Dan makanan yang ketiga yang sangat diet friendly yang tinggi protein adalah ikan. Ikan seperti ikan kembung, selak ataupun siakap, dia bukan saja rendah kaloris tetapi dia juga kaya dengan omega 3. Omega 3 ni boleh membantu kesihatan jantung dan meningkatkan sensitiviti insulin dan yang paling penting untuk pengurusan berat badan. Sekali lagi, kaedah kita masak sumber protein kita tu sangat-sangat penting. Sentiasa pilih cara masak seperti bakar ataupun kukus ataupun lagi baik buat dalam bentuk sup. Dan makanan yang keempat yang sangat underrated untuk diet adalah sup sayur. Apabila kita gabungkan sayur dengan sup, kita dapat dua layer of kekenyangan. Kenyang yang pertama datang daripada fiber iaitu sayur seperti kubis, sawi, brokoli dan juga carrot yang membuatkan perut kita rasa penuh dan juga lambat lapar. Lapisan kedua kekenyangan ni datang daripada air sup itu sendiri. Apabila volume ni banyak, dia akan mengembangkan perut kita dan signal ni akan hantar ke otak kita dengan kadar yang lebih cepat. Sebab tu orang yang mengamalkan sup jernih ni bersama ataupun sebelum hidangan utama mereka, overall mereka ni makan kaloris yang lebih rendah tanpa mereka sedar. Cuma pastikan sup yang kita minum tu dia jernih, dia rendah minyak, elakkan santan dan juga krim. Dan makanan yang kelima yang rendah kaloris dan sangat function dalam diet adalah yogurt. Kalau boleh pilih yogurt yang rendah lemak, rendah gula dan juga tinggi protein. Yogurt ni boleh membantu kesihatan usus kita, mengurangkan craving manis dan juga boleh memberi rasa macam makan dessert tanpa rasa bersalah. Tips penting, always baca label sebab banyak yogurt dekat pasaran sebenarnya sangat tinggi gula walaupun nampak sihat. Jadi bonus tips guys, kalau anda baru nak start diet pada tahun 2026 ni tapi tak tahu nak kira-kira kaloris macam mana, dekat sini meal replacement macam Medishake ni sangat membantu. Medishake meal replacement ni mengandungi protein dan fiber yang tinggi, dia rendah kaloris serta dilengkapi dengan vitamin dan juga probiotics. Sebagai pengganti lunch ataupun dinner, dia boleh membantu mengawal kaloris tanpa membuat anda lapar berpanjangan. Perlu difahami, ia adalah alternatif untuk mudahkan diet kita. Dia bukan pengganti makanan untuk jangka masa yang panjang. Jadi untuk tahun 2026 ni, kalau anda baru nak mula diet, mulakan dengan pemilihan makanan yang betul. Dia rendah kaloris tapi sangat mengenyangkan. Tak perlu nak ekstrim dan tak perlu nak lapar. Yang penting konsisten. That's the video guys. Saya harap suka konten seperti ini. Kalau hampa dapat apa-apa manfaat daripada video ni, jangan lupa like dan subscribe. Tinggalkan soalan hampa di ruang komen di bawah. Kita jumpa dalam video seterusnya.